Apa sebab semua orang pandang saya macam ni ya? Bos Molly. Terima kasih tolong buangkan. Sama-sama. Tak bayar. Bos Molly, sampah rumah 24 tu dia tak buang, busuk lah. Hah? Tak buang? Tak apa. Saya pergi cat. Tenant ni pengotor betul lah. Bos Molly. Sampah awak sudah 3 hari tak buang. Bila nak buang? Bukan ke ini kerja tuan rumah? Sebab tu saya letak dekat sini. Yang Mi, you punya sampah. Ini tanggungjawab awak. Awak yang kena buang. Saya penyewa dekat sini tau. Saya ada bayar tiap-tiap bulan tau. Awak yang patut kena buang. Oh, tak nak buang ya? Tak apa. Saya cari orang tolongkan you buang. Apa sebab semua orang pandang saya macam ni ya? Saya handsome kot. Saya buang. Biar saya yang buang. Tak apa bang, saya faham keadaan awak. Saya boleh tolong buangkan. Tak apa, cik. Saya tak ada masalah mental. Saya boleh buang sendiri. Berani abang sampah lagi tak?